Setiap tahun ada je trending baru bila tiba hari raya. Tahun ni macam-macam pula. Ada pula trending untuk nak ambil duit raya ni berjoget, berbaris, beratur ambil duit raya. Sebelum tu kena joget dulu. Adakah boleh benda ni dilakukan? Yang pertama sekali kita kena tahu, berjoget mempamerkan tarian kita di khalayak ramai ini adalah satu fitnah, satu syubhah yang kita kena jauhkan. Ialah wanita dan lelaki bercampur. Tengok wanita-wanita tak tutup aurat dengan sempurna, menari dengan tarian yang mungkin mendatangkan kegairahan, membangkitkan nafsu syahwat. Kalau nak menari seorang-seorang dekat bilik tak apa, tetapi bila nak menari ni kemudian untuk nak post dekat medsos, ini satu masalah. Yang kedua, daripada sudut tarian ni dikatakan menyerupai tarian orang Yahudi. Kita tak tahu sama ada tarian ni bersangkut paut dengan agama Yahudi ataupun budaya mereka. Tetapi bila membabitkan agama Kristian Yahudi ni, Nabi SAW kata kita kena jauh, kita kena selisih, jangan sama dengan mereka. Tengok dalam hadis-hadis, lelaki Nabi suruh untuk nak simpan janggut nipiskan misai. Sebab apa? Jangan sama dengan orang Yahudi dan Kristian masa tu. Pemakaian daripada sudut puasa Ashura, bila Nabi tengok puasa Ashura orang Yahudi begini, Nabi kata kita akan buat lain, tambah lagi hari daripada orang Yahudi. Nampak macam mana Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh nak menjauhi penyerupaan dengan agama Yahudi dan juga Kristian. Yang paling penting sekali, kita elakkan daripada mengikuti jejak langkah mereka. Nabi sebut akhir zaman ni dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana umat Islam akan mengikuti jejak langkah orang Yahudi dan Kristian ini, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kita akan ikut. Maksudnya kita akan nampak benda tu normalisasi. Kita akan kata tak ada masalah, ini semua sporting, ini semua moden, apa, jangan kolot sangat. Tetapi ingat, dalam kita meraihkan keseronokan hari raya, jangan kita sampai mengorbankan syiar Islam itu sendiri. Syiar Islam pada hari raya adalah ibadah, bukan dengan maksiat. Bergembira dengan ketaatan, jangan bergembira dengan menggembirakan syaitan.